Tenaga Nasional Berhad melakar sejarah dengan melancarkan sistem penyimpanan tenaga bateri santung berkapasiti 100 megawatt 400 megawatt jam di pencawang masuk utama 132 33 kV Santung BES dekat Dungun di Terengganu. BES Santung ialah sistem pertama di Malaysia yang disambung terus kepada grid nasional. Kemudahan tersebut dibangunkan sebagai inisiatif strategik TNB bagi mempertingkatkan keupayaan grid nasional dalam penyimpanan serta pelepasan tenaga secara terkawal selaras dengan aspirasi Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Ia memperkokoh kestabilan bekalan elektrik negara, menyokong pengurusan beban waktu puncak dan bertindak sebagai bank tenaga untuk menyimpan elektrik daripada sumber tenaga boleh baharu seperti ladang solar berskala besar dan sistem solar terapung hybrid hidro sebelum disalurkan semula ke grid pada masa diperlukan. Majlis perasmian projek itu telah disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra, Datuk Seri Fadilah Yusof. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk IR TS Syamsul Ahmad, menegaskan BES Santung mampu memberi tindak balas pantas terhadap ketidakseimbangan bekalan dan permintaan elektrik. Dengan kapasiti menyokong kira-kira 40,000 isi rumah di Pantai Timur, BES Santung menjadi tonggak penting dalam Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara.